Terima kasih. Hari ni guys, kita dekat Hotel Rosa Melaka. Aku nak makan kat dia punya Bika & Co Courtyard Cafe tingkat 1. Tekan sini. Okay. Kita nak tengok menu apa yang ada guys. Oh, dia buat lampu mat. Kita bermula daripada belah kanan dulu guys. Ada aneka bubur, buah-buahan, kek-kek, kuih Melayu banyaknya. Dan sini rojak counter. Dan ini bahagian appetizer. And then ini salad dressing. Dan belah-belah sini adalah lauk pauk berbulangan nasi putih, nasi minyak, ayam bakar rosa, daging kurma berkentang, udang lemak nanas, pucuk lemak manis. Menarik mat, menarik. Ini bahagian aiskrim. So ini bahagian mi goreng-goreng. Kita buat panas-panas. Mi dengan kuih je kan? Dia mi yang kita je. So sini bahagian degree counter. Kita boleh ambil lah sini sikit-sikit. Tengok bahagian roti canai pula kan. Ni pun mutabak bang. Ini kita buat ni mutabak ni sardin. Besok kita buat roti bom lah. Bertukar-tukar. Hotel ada, kuah kari ada. Ni bahagian apa pula bang? So kalau nak ambil daun celukan lah. Dan ni bahagian ikan bakar dengan sosis. Ni menarik kan. Dan ni bahagian air. Order kita akan tukar-tukar date by date. Yang akan fix kat sini kopi, teh tarik, kek. Meja dekat sini boleh tahan banyak juga. Ini vibe untuk satu family. Muk-muk nak dating kat sana. Siapa yang jenis kaki fotogenik, ui memang sini tempat ampuh weh. Alright guys, itu je untuk video buffet Ramadan dekat Hotel Rosa. Tema kisah di sebalik rasa daripada 19 Februari hingga ke 20 Mac 2026. So siapa nak boleh contact dekat Rosa Hotel. Okay, see you.